Ramai yang masih belum sedar antara kelebihan emas ialah mengekalkan kuasa membeli atau purchasing power. Saya tertarik dengan satu konten seorang gadis yang mengatakan betapa ruginya menyimpan emas jika anda ingin simpan emas untuk deposit rumah. Katanya bila kita simpan emas, apabila cukup emas yang kita simpan, harga rumah tersebut sudah naik. Ingin saya jelaskan bahawa inflasi, kejatuhan nilai mata wang dan appreciation value untuk aset semuanya berkait rapat. Emas adalah aset yang bukan sahaja ada appreciation value, malah ia kalis inflasi atas sebab kenaikan harga emas selari dengan kadar inflasi. Katakan anda letakkan matlamat untuk membeli rumah yang berharga sekitar 400,000 dalam tempoh masa 5 tahun. Kebiasaannya deposit untuk rumah pertama ialah 10% dari harga rumah tersebut. Jadi anda perlukan sekitar 40,000. Anda telah berusaha untuk mengumpul wang sebanyak 40,000 selama 50 tahun. Dan bila tiba masanya untuk membeli rumah tersebut, besar kemungkinan harga rumah tersebut sudah meningkat kerana rumah adalah aset yang ada appreciation value. Jadi 40,000 yang dikumpulkan itu tidak mencukupi untuk membayar deposit rumah. Berbeza dengan emas. Jika anda letakkan matlamat untuk dapatkan 100 gram emas yang sekarang harganya sekitar 70,000 dengan peningkatan harga emas sekitar 10% tahun dan kenaikan harga rumah tersebut selepas 5 tahun, 100 gram emas masih cukup untuk dijadikan deposit rumah tersebut. Bagi siapa yang ingin dapatkan bimbingan daripada saya, boleh rujuk pin video. InsyaAllah saya akan bimbing sebaiknya. Ingat, jangan tunggu kaya pun nak menyimpan, menyimpanlah sehingga anda kaya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.